Assalamualaikum, selamat petang tuan-tuan. Tak ni saya review sebuah chalet nama di Impian Kasih Chalet ya, yang tersorok ataupun hidden gem berada di kampung Teluk Buloh, Hutan Melantang Perak ya, di tepi Sungai Bernam, menjadi lokasi pemancing udang galah ya di kawasan ini. Ya, di sini terdapat 4 buah chalet yang berbentuk begini ya, yang di atas berlantai, dan di sini depan ini adalah sebuah dewan makan ya untuk berkumpul-kumpul keluarga, dan 2 biji chalet yang berada di bawah macam ni yang berlantai. Selain pada jeti untuk memancing, juga ada sebuah dewan untuk berkumpul keluarga, buat jamuan, mesyuarat dan sebagainya. Dan juga sebelahnya ada letak kolam renang ya, untuk kita dewasa dan anak-anak mandi-manda ya. Jadi amat selesa lah di sini. Ada pondok-pondok dan juga kawasan lapang ya, untuk buat rekreasi keluarga di kawasan sini. Ini adalah pemandangan sungai ya, di mana ada jeti untuk memancing, ada bilik karaoke, dan di luar ini ada tempat bakar-bakar ya, untuk santai-santai keluarga, bakar ikan, barbecue dan sebagainya. Juga ada bilik air di luar, dan sebelahnya adalah kolam renang ya, untuk kemudahan yang tinggal di sini. Betul-betul bersebelahan dengan dewan makan ya, dewan makan untuk berkumpul keluarga. Kemudahan memasak dapur, peralatan masak, pinggan mangkuk, singki dan sebagainya di sini ya. Jadi datang sini bawa makanan je, boleh masak ya. Tuan-tuan boleh bersantai di sini. Ini adalah bot lama ya, yang ada ubah suar untuk menjadi pangkalan ataupun jeti lagi memancing udang galah di chalet Teluk Buloh ya. Jadi tuan-tuan boleh tenang ya. Di atasnya agak lebar, boleh bawa keluarga dan anak-anak berehat di sini. Jadi ini adalah Sungai Bernam, sungai yang memisahkan antara Selangor dan Perak, menjadi spot memancing udang galah ya. Inilah suasana dia ya, dan ianya berada di belakang chalet ya. Sekejap lagi saya akan bawakan tuan di depan chalet ya, dan di sebelah tepinya adalah kebun kelapa. Okey, di kawasan chalet sini ada juga terdapat bot-bot pancing ya, untuk disewa ya, yang boleh dipandu sendiri. Dan bekalannya ada berapa biji ya, 8 biji, serta ada bekalan jeti untuk kaki-kaki pancing ya. Kalau nak memancing boleh bawa bot, dan bisa boleh bawa sendiri ya. Satu sampan boleh sampai 2 ke 3, 4 orang lah, untuk memancing udang galah di Sungai Bernam.